kamu volunteer untuk jadi ketua. Dan langkah pertama anda ialah bertanya kepada rakan-rakan waktu apakah yang sesuai untuk semua. Kalau kamu tengok A, B, C dan D, A ni ini bagus, dia menawarkan diri, tetapi dia terus menetapkan waktu dan tempat belajar. Kalau kamu tengok pilihan jawapan B, okey, dia menawarkan diri bagus, sama kan? Tapi kalau B, dia tanya pendapat orang lain kan? Dia tak, kita kata, dia tanya juga pendapat kawan-kawan, ada sikap, ada toleransi dekat situ. Kan? Kalau C ni, pasif. Elakkan bersikap pasif. Jangan tunggu, jangan lihat. Tak nak macam tu. D, mencadangkan nama rakan lain. Ni macam kita tak, kita kena menunjukkan diri kita ni ada sifat kepimpinan. Kamu kan nak masuk sekolah-sekolah hebat, MRSM, kamu nak masuk SMKA, kamu nak masuk SBP. So kamu kena tunjukkan kamu ni boleh, ya, boleh memimpin, kamu berani. Okay? Anda melihat seorang murid tingkatan satu, nanti kamulah Form 1 nanti tingkatan satu menangis di perhentian bas kerana tertinggal bas. Apakah tindakan terbaik anda? Okay, vote. Nak tengok kamu vote. Okey, ramai vote B dan ada juga vote C, vote D. B dan D. Okey, so dekat sini ada dua jawapan yang mengelirukan, jawapan B ataupun jawapan D. Cikgu, saya tak nampak soalan. Tak nampak Saya soalan? tak Okey, nampak sekejap. jawapan. Okey, cuba tengok balik. Okey, A, B, C dan D. Kamu baca situasi dulu, baca soalan. Anda melihat seorang murid tingkatan satu menangis di perhentian bas kerana tertinggal bas. Apakah tindakan terbaik anda? A, B, C dan D. Cikgu akan buka poll Kamu tengok poll tau. Okey, kalau kamu tengok poll, sekejap cikgu end poll. Kalau kamu tengok poll, majoriti jawab D. Okey, disebabkan majoriti D, kita pilih D lah kan. Tapi kita akan tengok ramai-ramai macam mana. Okey, siapa yang pilih D? Bagus. Tepuk tangan siapa yang pilih D. Bagus. Okey, D jawapan kamu yang terbaik lah kan. Jawapan kamu menunjukkan tindakan yang terbaik. Okey, D ni menemaninya dan membantunya menghubungi ibu bapa atau penjaganya menggunakan telefon anda. Kalau B pun baik, tetapi antara B dengan D, kamu tengok antara B dengan D, B dua-dua ada menyenangkan. Okey, bagus. Kalau D, kita teman dan kita ada tindakan yang kita buat. Bukan setakat kita teman, bukan setakat kita tenangkan murid tu, kita tolong dia, kita call ibu bapa dia, call penjaga dia kan sebab dia tertinggal bas. Nampak tak dekat situ ada tindakan yang kita buat tau. Kita buat something untuk menyelesaikan masalah. Kalau B, kita tenangkan. Tetapi kalau D ni kita tenangkan, kita teman dia dan kita call parents dia pula. So dekat situ D adalah tindakan yang paling terbaik kan. So macam ni tau soalan nanti dia akan bagi dua jawapan yang mengelirukan. Faham tak? Kamu akan keliru. B ke D yang terbaik? Jadi cikgu nak kamu baca betul-betul pilihan jawapan. Kamu kena cari pilihan jawapan yang paling baik. Yang paling baik tu macam mana? Ada tindakan tau. Ada tindakan, ada usaha untuk kita selesaikan masalah. Okey, sebab tu cikgu cakap, kita dah baca B rasa macam dah paling baik dah. Rupa-rupanya D yang paling terbaik. Jadi, baca sampai habis A, B, C, D. Okey. Okey, cuba baca dulu A, B, C dan D. A. Membeli pen yang lebih mahal dan dengan harapan tulisan akan menjadi lebih cantik. B. Meluangkan masa 15 minit setiap hari untuk berlatih menulis dengan kemas menggunakan buku latihan khas. C. Meniru cara rakan yang mempunyai tulisan kemas menulis. C. D. Berusaha untuk menulis dengan lebih perlahan dan berhati-hati semasa di kelas. Jadi, Arisa rasa mana satu pilihan tindakan yang terbaik? Hmm, A, B, C, D. saya rasa D. D, betul. Okey, tak apa. Arisa pilih D
D, betul. Ataupun ah D Okey, tak apa, pilih D. D. Okey. Okey. Apa Arisa? Okey, semua tepuk tangan dekat Arisa. Okey, bagus Arisa. Volunteer untuk baca. Okey. Okey, kalau D, kenapa D bukan yang paling tepat? Sebab, okay, cuba cikgu akan explain Kalau kamu pilih D, dia berusaha untuk menulis bagus kan? Dia ada usaha, dia nak tulis dengan lebih perlahan dan berhati-hati. Tetapi, kita kena tengok pilihan jawapan yang lain tau. A, B, C dan D. Kalau A, dia beli pen yang mahal. Tapi dia tak cuba menulis. Kalau B ni, dia setiap hari dia akan spend 15 minit untuk berlatih menulis dengan kemas. Ada buku latihan khas lagi. Nampak tak? Kalau B, dia ada usaha, ada tindakan dia setiap hari dia tulis dekat buku untuk tulisan cantik. Kalau D bagus kan, betul lah dia berusaha untuk menulis dengan lebih perlahan dan berhati-hati semasa di dalam kelas. Okay, D bagus juga tetapi D ni usaha dia. Tapi kalau B ni setiap usaha untuk B, dia usaha setiap hari dia berlatih. Dia beli buku latihan khas. Jadi dekat sini tindakan yang terbaik, yang ada usaha, yang ada impak kan, yang ada penyelesaian adalah tindakan B. Okey, boleh tak Arisa? Boleh? Boleh. Okey, bagus Arisa. Okey. Okey. Anda mempunyai seorang rakan baru yang merupakan seorang vegetarian atas prinsip hidup dan kesihatannya. Apakah cara terbaik anda melayaninya? A. Okey. Tak mengajaknya makan di kedai yang menjual daging. B. Makan seperti biasa dan membiarkannya memilih makanannya sendiri. C. Bertanya kepadanya makanan apa yang dia tak boleh makan. D. Apabila makan bersama, mencadangkan kedai makan yang mempunyai pilihan vegetarian yang banyak. A, B, C dan D yang terbaik rasa-rasanya. Okey, tak apa. Pilih je jawapan ni. Kita bincang sama-sama nanti, okey? D. 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 D, okey. Okey, bagus. Tepuk tangan. Okey, bagus Rais. Okey. Kalau dekat sini kan, mesti kamu keliru antara A ataupun D kan? Sebab A macam betul, A macam terbaik. D pun macam terbaik. Tapi dekat sini kalau D, kita makan bersama, kita cadangkan kedai makanan yang mempunyai pilihan vegetarian yang banyak. Dekat sini ada tindakan kita buat tahu. Kalau kita tak mengajak makan di kedai menjual daging, yang ni pun okey, ini pun baik. Tetapi tindakan yang terbaik, kita makan dengan dia, kita cadangkan kedai yang mempunyai pilihan vegetarian yang banyak. Sebab kalau kita makan daging. Kan? Tapi kita pilih juga kedai yang ada pilihan vegetarian yang banyak. Kan? Sebab kita kena consider juga kawan kita yang tak makan daging tu kan yang vegetarian. Okey, di dekat sini yang terbaik kan adalah D lah. Okey. Kalau A kamu makan daging. Kawan-kawan yang lain makan daging. Tapi kalau D, kita pilih kedai yang ada juga pilihan vegetarian yang banyak. Kedai tu pun ada jual ayam dan daging. Tetapi pilihan vegetarian ni pun ada. Okey. B, okey. B. Membersihkan diri, kemudian meluangkan masa berkualiti secara bersendirian, solitude di ruang yang sunyi untuk bermeditasi, menurunkan kembali niat hidup dan menenangkan fikiran. Okey, bagus Wafa. Okey, bagus. Tepuk tangan. Okey, jadi kan dia tanya apakah langkah terbaik untuk kita mencari ketenangan kan. Macam inilah. Kan janganlah jawab kita mengurung diri, kita melepaskan tekanan menjerit-jerit tak. Okey, jadi tindakan yang terbaik adalah kita membersihkan diri kan. Kita bersihkan diri kita. Kita bermuhasabah, kita merenung kembali untuk tenangkan fikiran. Okey, boleh? Okey, bagus.